Ekoran itu, pihak AADK memaksimalkan penggunaan drone dengan menjalankan risikan selama sebulan di sebuah tanah perkuburan Cina sekitar Semenyih, Hulu Langat yang disyaki antara lokasi panas yang menjadi markas penagih dadah. Berhenti. Wow, tolak. Jatuh. Oh, ya. Oh, jatuh. Nó kuat kau eh. Ha? Ibarat lari tak cukup tanah, dua orang lelaki yang cuba melarikan diri dari sekatan pasukan AADK dengan memecut laju motosikal akhirnya tumpas selepas gagal mengawal kelajuan sehingga terbabas ke bahu jalan. Saya kerja ambil barang. Habis macam mana tahu tempat buka? Masuk saja. Ha? Masuk saja Apa terus. password? Hah? Alma Dolma. Apa password? Alma Dolma. Kalau cakap itu password, Dia cakap dia cakap lah mana tempat. Kalau tak ada cakap itu password, tak ada cakap. dah cakap lah. Berapa tahun sudah ambil sini? Sudah lama juga lah. Ini tempat berapa lama sudah buka? Ini baru 2-3 hari. 2-3 hari. Ha. Yang ambil panas ke sejuk? Panas. Selalu ambil berapa ringgit? 40. Selalu ambil? 40. RM40. 40.